tua OKU dengar ni. Allah. Masuk kena OKU kita. Dalam ni orang tua ni tolong hormat orang muda macam ni. Boleh? Tolong respect dia. Aina, inilah jadi dia kalau orang muda baru pakai basi. Minta maaf. Ayah saya mengajar saya jangan hormat orang tua yang seperti belon macam ni. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kamu jangan kata macam tu. Kamu akan tua juga satu hari nanti. Nanti kena kat batang hidung kamu sendiri, baru kamu menyesal. Ini belum tua, rambut dah putih. Dia yang atuk-atuk nenek-nenek pakai tu tua, yang memang filter tua ke? Tapi ni kenapa yang tak pakai ni dia macam tua sikit ni? Yang ni. Kenapa handsome tak, dia macam pelik, dia tak pakai kan? Nampak macam ya makcik, ya makcik dan pakcik. Kenapa? Kamu jangan senyum lah, makcik dah jatuh cinta. Makin handsome, menjak ni pakai dress. Assalamualaikum, Mal. Ya, saya kenapa tu? Ni makcik boleh saya tanya, makcik nama apa ni? Yang mana satu nak tanya dulu? Yang muka macam telur ni. Allah tak baik. Baby, nama saya Melo. Nama Melo. Okey, Melo. Okey, makcik Melo. Saya ada soalan, boleh makcik Melo? Boleh, tanya. Kenapa kalau orang lain pakai, dia nampak ketara? Tapi kalau makcik Melo pakai filter tua tu, dia macam tak ada ketara. Dia macam tak lekat je. Kenapa? Kami pun pelik. Sebab yang ni makcik custom. Tak nampak sangatlah tuanya. Oh, bukan muka memang sebelum ni memang dah tua? Bukan. Oh, bukan. Okey, terus dia. Sama macam kelongkang baunya. Okey, yang warna pink ni pula, nama siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, Islam makcik ni rupanya. Kau Kalau pakai tudung Islam lah. buta ke cu? Apa dia nama? Nama aku Ayam. Makcik, jangan kurang ajar makcik. Kau aku kau ni. Saya tak boleh. Aku hidup dan makan garam dulu Ya, dah. betul. Ya. Tapi jangan aku kau. Kamu tu. Nama Ayam. 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 Ya. Yang seorang lagi yang hijau besar ni. Nama aku Kusuma. Apa Kusuma? Ya. Atuk ni orang Jepun. Oh Jepun. Cari butak nak keluar lah tu. Ya lah tu. Apa pasal muka begitu? Salah. Mana ya filter tu? Kamu pun tak kerti tu lah kata orang tua lagi. Aina. Panjang pula rambutnya. Mana? Ada gambar orang tua rambut putih tu. Dah tukar suara. Aina, mana filter yang mal tu? Oh, filter Mal jap. Mal ada filter kau. Yang ni ke? Assalamualaikum. Hai Mal. Kita dah sama-sama panjang Mal. Tapi yang ni mesti sikit lah Mal. Kau kan lepis sikit. Mal, sebenarnya kita ada beradik Mal. Cuma Kita sebenarnya ada pada terpisah Mal. Udah lah tu, berdosa. Hai, Man, macam yang KFC tu. Asal aku punya filter yang tu dia keluar. Tak, dia memang keluar dua. Kau tekan atas, kau tekan yang tua tu. tekan atas, yang tua tu. Bukan ni filter panjang. Filter panjang tu tak berkesan ni. Apalah tekan-tekan tak keluar ni. Mal, kau pakai filter tak? Ada sama Mal. Tak ada beza Mal. Suka sama. Tak ada. Goyang. Benda yang kita pula dah masing-masing.
Apa pun kita buat ni sebenarnya? Tua tu asal aku tak boleh lah. Boleh, kau tekan di atas. Kau tekan tu yang tua. Jadi orang tua. Weh, Mal nampak macam paling tua. Mal, serius muka kau. Macam real. Asal bagi Aku tak boleh tekan pula orang tua tu. Siap tu. Mal, Melur, tekan melur yang tua. kau dah pergi check up ke Mal? Belum lagi. Aku kena pergi Hanan Medispa. Apa ceritanya darah tinggi kau tu? Kan aku ada penyakit gout. Allah tu lah. Aku dah kata jangan makan udang. Takbir. Apa dia? Mal, kau jangan makan udang banyak. Itu suara kau ke rocker tu? Bukan, suara aku lah ni. Aku ingat kau sedang menyanyi macam rocker. Bukan, kau ingat aku Awi ke? Kenapa dia orang bilang muka aku macam Pak Rudi ni? Siapa Pak Rudi? Bapa Aisyah ke? Bapa Aisyah Rudi ya? Sumpah Mal, macam real. Mal, teruk betul rambut kau Mal. Inilah rupa kau tua nanti. Alhamdulillah, kita dah runia ni. Lama kita tinggal AI. Tunggu keputusan sampai tua. Sampai tua, tak dapat. Tak dapat. Ni. Yang dapat sakit. Masalahnya, kalau rambut Firdaus ada emas-emasnya, kenapa rambut aku putih betul? Rambut engkau lain. Kita sampai tua, tunggu nak jadi permanent ni. Last-last dapat betul tua. Apa dia? Tunggu permanent dapat gaut. Iya. Tengok mata tu pun dah tak larat buka ni. Atuk, terang-terang ni buat apa tu? Kak Mal tu. Mal pula. Bukan, keluar tu. Atuk kau lupa ambil barang. Atuk ambil barang. Iya, tu yang mata macam gini tak boleh nak buka. Mal kau duk macam Tun M. Macam apa? Tun M. Tun M. Aku tak boleh lah. Mal. Orang kata aku tak nampak tua. Udah aku cuba nampak tua. Mal. Ya, kenapa? Apa kau buang terbiaknya lepok tengah-tengah malam ni, Mal? Kenapa? Perut lapar. Tadi baru habis kerja pukul 12 tadi. Apa kebining kau tak masuk ke, Mal? Aku belum kahwin lagi. Ya Allah, udah tua pun boleh kahwin. Bini aku dah masak. Dia masak telur. Kau nak tengok siap? Iya, ada di tepi kau tu. Iya, tu. Yang lipat tudung tu. Allah. Iya, itu telurnya. Telur. Sedapnya telur. Iya. Ya, kenapa DP ramai betul yang pakai DP muka aku ni? Iya, korang ni bukan-bukan ya. Ya ke? Mal. Iya, saya. Kenapa macam tu tadi? Mal, jangan senyum-senyum, Mal. Aku mau jatuh cinta. Kau mau jatuh cinta? Iya, begini ya, begini. Jangan tidur. Bangun. Aina, Daus. Alang, korang bertiga dan berdua di sini. Ada di dalam ini. Saya ingin menyeru kalian. Kenapa cakap bahasa Indo ni? Untuk satu job. Anda buat Job apa? job event. Iyalah event apa? Kau cakap jangan separuh-paruh. Jangan cakap di sini nanti. Oh. Jangan tahu aja. Alhamdulillah, tua-tua ada job. Iya, 29 hari bulan ni. Laku juga kita rupanya. Iya, kalau aku gak panggil tak laku nanti. Ya, Alhamdulillah. kalau yang nampak laku, jauh sebaca je. Yang lain semua job tengah tak ada ni. Tolonglah bagi job. Aduh. Tolonglah.
Ambil lah job. Ambil lah job. Nampak. Marketing. Tak panggil orang panggil job. Marketing. Bila masa pula kau pakai braces ni, Mal? Aku panggil nak buat gigi. Sampai dah nak masuk kubur kita tak cabutnya, Mal. Ya. Mal, udah tua-tua dia tak payahlah pakai braces. Kalau kubur nanti dalam kena cabut kah? Ada klinik. Kau kena pandang petik tahu dah. Betul lah, aku tak nampak tua dalam ni. Aina, cuba buat macam gini, buat muka tadi. Cuba buat muka. Ya, macam Mr. Bean. Tadi bos lah cakap. Mr. Bean bila tua. Ya, muka Aina sebiji udah macam Mr. Bean. Macam mana nak tekan, nak buka speaker ni? Bukan speaker. Bukan speaker apa dia? Meta berak dengan pendek. Kamu ni. Nanti ternaik sikit pun untuk kamu. Ya, aku dah nak gerak ni. Nanti kau WS aku lah. Aina Melu Daud. Acem. Okey. Apa buat lah group kita. Boleh nanti buat. Senang. Kita buat satu grup. Aina kau invite aku dah. Lepas tu nanti kalau aku ada job aku senang bagi lama. Okey, baik. Ayah Boleh. nak pas nombor. Macam Melu hari tu aku dah bagi nombor kat tu. Berani kau dia check kau. Tak ada. Ada pasal perfume tak silap aku. Not yet. Tak ada betul. Tak apalah, nanti kita buat grup. Cak kau nombor kau Melu. Apa dia? Nanti kita buat grup. Nanti buat grup dia senang. Apa-apa senang itu. Aku Okey. nak gerak. Nak balik Okey, rumah. Kejap lagi tapi kata kunci rumah pula. Okey, take care Mal, hati-hati. Alright. Melu. Okay. Laina. Daud. Okey, bye. Okay. Bye. Assalamualaikum. Memang waalaikumsalam. Ada orang tua. Weh, Mal nampak macam paling tua. Mal, serius muka kau. Macam real. Asal makin Aku tak boleh tekan pula orang tua tu. Siap tu. Mal, Melur, tekan melur yang tua. Engkau dah pergi check up ke, Mal? Belum lagi. Aku kena pergi Hanan Medispa. Apa cerita dia darah tinggi kau tu?